Wow, Shopee ada buat sale lah. Uish, cerita apa pula ni dalam grup gosip ni? Wow, Liverpool menang 7-0 lawan MU. Ish. Itulah realiti segelintir umat akhir zaman sekarang ni. Agak-agaklah kawan-kawan, antara Al-Quran dan telefon bimbit, yang mana lebih menjadi teman seharian mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya sihat dan diharapkan kawan-kawan pun sihat hendaknya. Tingginya insan kerana Al-Quran, pengasuh ummah asas kebenaran. Tetapi sayang ia ditinggalkan hanya menjadi lukisan zaman. Saya nak tanyalah, setakat pukul 1 petang ni kawan-kawan dah baca Al-Quran ke belum? Alhamdulillah, jika kawan-kawan sudah membaca Al-Quran untuk hari ini, tahniah. Yang tersengih-sengih tak jawab tu terlupalah nak baca Al-Quran. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yatti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nak dapat syafaat dari Al-Quran, kenalah sentiasa berdamping dan memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran. Susahlah saya nak kena belajar Al-Quran je. Bosanlah saya nak kena mengaji je. Kawan-kawan kenal tak saudara Muhammad Qayyim Nizar? OKU Pelihatan yang menjadi Johan Kari Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63. Dengan hanya menggunakan Al-Quran Braille khas untuk OKU Pelihatan, beliau mampu membaca Al-Quran dengan baik. Allahu Akbar. Malu kita yang sempurna pelihatan tetapi rasa susah, rasa malas nak membaca dan belajar Al-Quran. Rasulullah kan dah bersabda, satu huruf yang kita baca, Allah ganjarkan 10 pahala. Contohnya, Alif, Lam, Mim. Itu bukan dikira satu, tetapi Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim pun 1 huruf. Subhanallah. Apalagi alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran? Apalagi alasan kita untuk tidak berteman dengan Al-Quran? Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ana huwa rahmatul lil mu'minina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ada tak yang tengah sedih sekarang? Ada tak yang jiwanya sedang bergelora? Allah dah kata Al-Quran tu penawar. Bukannya pergi karaoke, lepas tu nyanyi-nyanyi. Bukan update kat status Facebook. Bukan update kat TikTok. Bila jiwa bergelora, hati meronta, jom sama-sama kita ambil Al-Quran, buka dan baca. Kawan-kawan, Saidina Umar terkenal dengan sifat bengisnya sebelum memeluk agama Islam. Diriwayatkan hati Umar mula bergoncang untuk menerima Islam ketika mendengar adiknya Fatimah membaca surah Toha dan segera berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Subhanallah, sungguh mulia kalam Allah. Jom kawan-kawan, mulai saat dan detik ini, kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita, sandaran kita dan pengangan kita. Suka saya ulang kata-kata nasihat dari Ustaz Hariri Daud. Jika mahu bercakap dengan Allah, solatlah. Jika mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 6,328 ayat melengkap 114 surah menjadikan 30 juzuk Al-Quran. Jika kamu berteman dengan Al-Quran, Al-Quran tidaklah meninggalkan kamu, bahkan menyelamatkan kamu di akhirat nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.